Nak cari phone bawah 1,500, lepas tu nak ada specs yang value for money, ini dia, list phone terbaik bawah RM1,500. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, bulan puasa pun dah dekat, jadi ramailah yang tengah nak cari smartphone baru untuk ambil gambar masa raya dan gaming masa bulan puasa nanti. Tapi baru-baru ni, banyak smartphone baru yang dah naik harga. Jadi memang susah sikit lah kalau nak cari phone yang value for money macam dulu. So, kalau korang ada bajet sekitar RM1,500, lepas tu tak pasti lagi nak beli yang mana satu, hari ni aku dah survey dekat online dan saya akan listkan 10 telefon terbaik bawah RM1,500 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2026 ni. So, kalau korang nak survey phone ikut bajet, korang boleh survey aja dekat channel ni sebab saya dah listkan semua phone yang I rasa best ikut harga dan senanglah korang nak pilih phone yang sesuai untuk kerja harian ataupun gaming. So, sebelum video ni start, kita tengok dulu barang dapur daripada Tefal. So, untuk korang yang tengah nak cari barang dapur untuk rumah masa raya tu, korang boleh survey aja dekat Tefal official store. Sebab sekarang, Tefal ada buat raya sales dan korang pun boleh belilah barang dapur dengan harga yang lebih murah. So, kalau korang tengah nak cari fry pan yang berkualiti, lepas tu nak hapuskan lipas dekat rumah, saya pun dah sertakan link dia dekat bawah description sana. Yang ke-10, kita akan berikan kepada Realme 15 5G. Phone Realme memang terkenal dekat market Malaysia sebab kualiti dia memang agak not bad dan harga dia pun agak mesra bajet. Phone ni dia ada screen AMOLED 6.77 inci yang agak smooth, ada bateri 7000 mAh yang agak tahan, support fast charging 80W yang sangat laju dan phone ni juga ada sensor Sony yang agak baik. So, kalau korang kerja sebagai rider lepas tu nak phone yang ada features tahan lasak dan tahan air, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya dengan harga bawah RM1,500 saja, kita cuma boleh dapat memori 256GB dan bukannya 512GB. So, kalau korang nak cari phone yang ada memori yang lebih besar, mungkin korang kena survey phone yang seterusnya. Yang ke-9, kita akan berikan kepada Redmi Note 15 Pro 5G. Redmi Note 15 Pro ni baru aja launch dekat market Malaysia dan kalau korang beli sekarang, Redmi pun akan bagi free upgrade ke storage 512. Phone ni dia ada screen AMOLED 6.83 inci yang agak luas, ada kamera 200MP yang nampak details, ada bateri 6580mAh yang agak tahan dan phone ni juga ada features tahan lasak dan tahan air. So, kalau korang adalah fan Redmi lepas tu nak phone yang ada features tahan lasak, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya internal RAM dia cuma 8GB dan bukannya 12GB RAM. Tapi kalau korang rasa RAM dia tak cukup, korang still boleh upkan RAM dia guna memory extension. Yang ke-8, kita akan berikan kepada Vivo V60 Lite 5G. Phone Vivo memang sangat terkenal dekat market sebab kualiti dia memang agak baik dan phone ni juga ada features tahan lasak. Phone ni dia ada screen 6.77 inci yang nampak terang, ada memori 512GB dan 12GB RAM, ada bateri 6500 yang agak tahan dan phone ni juga ada features tahan lasak dan tahan air. So, kalau korang nak cari phone yang ada kamera yang cantik lepas tu nak ada features tahan lasak, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma korang janganlah nak expect tinggi sangat nak kamera yang boleh zoom jauh-jauh macam X300 Pro sebab harga dia cuma sekitar RM1,500 aja dan bukannya phone RM4,000. Yang ke-7, kita akan berikan kepada iQOO Z10 5G. Phone iQOO ni sebenarnya dia lebih kurang sama aja dengan Vivo yang sebelum ni, cuma bateri dia adalah lebih besar sikit dan phone ni lebih fokus dekat gaming experience. Phone ni dia ada screen 6.77 inci yang nampak luas, ada bateri 7300mAh yang agak besar, support fast charging 90W yang agak laju dan phone ni juga guna chipset Snapdragon 7S Gen 3 yang cukup power. So, kalau korang nak cari phone yang ada bateri yang besar lepas tu nak gunakan dia untuk gaming, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya phone ni dia tak ada shoulder trigger yang ada pada Infinix GT series. Tapi setakat nak gunakan dia untuk main game Mobile Legends ke yang lain tu, specs dia masih kira cukup okey lagi dan sesuai lah kalau korang nak gunakan dia untuk kerja harian ataupun gaming itu. Yang ke-6, kita akan berikan kepada Oppo Reno 13 5G. Sebelum ni, phone ni dijual pada tanda harga RM1,999, tapi sekarang kita dah boleh dapat phone ni dengan harga bawah RM1,500. Phone ni dia ada screen 6.59 inci yang nampak compact, ada bateri 5600mAh yang agak tahan, support fast charging 80W yang agak laju dan phone ni juga guna chipset Dimensity 8350 yang cukup power. So, kalau korang nak cari phone yang ada kamera yang cantik lepas tu nak ambil gambar dalam air,
Mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya memory dia adalah 256GB dan bukannya 512GB. So, kalau korang rasa memory dia tak cukup, korang boleh add on lah satu OTG pen drive daripada SanDisk. Yang kelima, kita akan berikan kepada Honor X90 5G. Phone Honor ni memang laris macam goreng pisang masa dia launching dan ini adalah phone pilihan utama rakyat Malaysia. Phone ni dia ada skrin OLED 1.5K yang nampak terang, ada bateri 8300mAh yang sangat tahan, guna kamera 108MP yang nampak details dan phone ni juga ada feature tahan lasak dan tahan air. So, kalau korang nak cari phone yang paling tahan lasak lepas tu nak ada feature tahan air, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya memory dia adalah 256GB dan bukannya 512. Tapi yang bestnya, Honor ada bagi free satu smartwatch, 2 tahun warranty dan ada crack protection yang berharga 900 lebih. Yang keempat, kita akan berikan kepada Honor 400 5G. Sebelum ni, phone ni dijual pada tanda harga 1899. Tapi sekarang, kita dah boleh dapat phone ni dengan harga bawah RM1,500. Phone ni dia ada skrin 6.55 inci yang nampak terang, ada bateri 6000mAh yang agak tahan, support fast charging 80W yang agak laju, dan phone ni juga ada kamera 200MP yang support AI Super Zoom. So, kalau korang nak cari phone yang ada kamera yang boleh zoom jauh-jauh lepas tu nak ambil gambar hardcore, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya memory dia adalah 256GB dan bukannya 512. Jadi kalau korang nak cari phone ni yang ada memory yang lebih besar, korang kena add on lah sikit untuk variant yang 512. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Tecno Pova 7 Ultra 5G. Phone Tecno kini dah semakin popular dekat market Malaysia sebab specs yang ditawarkan oleh phone ni memang agak baik dan harga dia pun agak berpatutan. Phone ni dia ada skrin AMOLED 1.5K yang nampak terang, ada bateri 6000mAh yang agak tahan, support fast charging 70W yang agak laju dan phone ni juga guna chipset Dimensity 8350 Ultimate yang cukup power. So, kalau korang nak cari phone untuk gaming lepas tu nak ada chipset yang power, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya memory dia adalah 256GB dan bukannya 512. Tapi yang bestnya, Tecno ada bagi satu free wireless power bank yang nampak unik. Yang kedua, kita akan berikan kepada Infinix GT30 Pro 5G. Phone Infinix ni dia lebih kurang sama aja dengan phone Tecno yang sebelum ni. Cuma Tecno ada fast charging yang lebih laju dan ada bateri yang lebih besar. Dan Infinix pula ada GT Trigger yang sesuai untuk gaming. Phone ni dia ada skrin AMOLED 6.78 inci yang nampak terang, ada memory 512GB dan 12GB RAM, support GT Trigger yang sesuai untuk gaming, dan phone ni juga guna chipset Dimensity 8350 Ultimate yang agak power. So, kalau korang nak cari phone yang sesuai untuk gaming lepas tu nak guna GT Trigger, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya bateri dia adalah lebih kecil sikit dan fast charging dia cuma support 45W aja. So, kalau korang nak ada bateri yang besar dan ada fast charging tu, korang boleh pilih yang Tecno. Tapi kalau korang lebih prefer dekat shoulder trigger, korang boleh pilih lah Infinix ini yang support shoulder trigger. Yang pertama, kita akan berikan kepada Poco F7 5G. Brand Poco memang sangat terkenal dekat online market sebab specs dia memang agak best dan phone ni memang sangat value for money. Phone ni dia ada skrin OLED 1.5K yang nampak terang, ada bateri 6500mAh yang agak tahan, support fast charging 90W yang agak laju dan phone ni juga guna chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang cukup power. So, kalau korang nak cari phone yang ada chipset yang power lepas tu nak phone yang value for money, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya memory dia adalah 256GB dan bukannya 512. So, kalau korang nak memory yang lebih besar, korang kena add on sikit lah dan pilih variant yang 512. So, itulah 10 telefon terbaik bawah RM1,005 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2026 ni. Dan kalau korang beli guna YouTube Shopping, korang pun boleh dapat diskaun voucher daripada Shopee. Kalau hari ni korang tak dapat voucher, korang pun boleh cuba lagi setiap hari selepas 12 AM. So, untuk sesiapa yang dah komen dekat video yang sebelum ni, hari ni saya nak announce winner dia. Okay, sekarang kita nak start lucky draw kita lah. Okay, korang boleh tengok dekat sebelah kanan sini adalah peserta-peserta yang telah komen dekat video sebelum ni. Okay, yang dah komen tu, thank you so much. Okay, dan okay, dekat sini ada banyak lah korang punya nama, rasa dalam 80 sampai 100 lah. Sekarang kita nak start lucky draw kita. Yang first adalah power bank. Okay,
Jadi kita spin tengok siapa pemenang power bank. Okey. Wang besar, wang besar, wang besar. Tengok siapa pemenang power bank ini. Okey. Okey, tahniah kepada Don6996. Sila PM kita di Facebook ataupun Instagram untuk claim power bank anda. Okey. Okey, kita remove dulu dan kita spin tengok siapa pemenang smartwatch kita. Okey. Okey, wang besar, wang besar, wang besar. Tengok siapa pemenang smartwatch kita. Okey, okey. Tahniah kepada Zuli68282. Sila PM kita di Facebook ataupun Instagram untuk claim smartwatch anda. Okay, thank you so much. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.